Okay gang, so kita ada satu kereta ni semua tak nak pakai. Semua satu biji kereta masuk dalam tukun. Okay, dia nak buat ni kita nak buat, nak restore balik cat turbo, tapi dia nak macam keluar daripada kilang, color putih, bumper dia color kelabu. Okay, kita tengok sebelum, okay, dan selepas dia macam mana. Okey bos, so sekarang ni bos punya kereta kita pakai balik bumper, kita cat Lepas tu yang ni EJI ni nak buka ke nak pakai balik, nak buka ke nak pakai balik. Lepas tu lampu ni nak tukar baru ke, yang ni tak ada masalah ni. Lepas tu okey, ni nak tukar baru ke, lepas tu ni nak pakai tak, tengok nombor plate yang ni nak pakai ke tak, ataupun nak bersabuk. Ni nanti saya buka nak pasang balik tak. Macam ni saya saja buka. Lepas tu ni nak buka tak. Lepas tu ni nak pakai balik ke nak buang sebab ni dah tak ada dah. Lepas tu yang ni nak buka ke nak pakai balik. Lepas tu seat ni nak tukar baru ke, nak buat albino ke, nak buat original dia ke. Lampu dah okey dah. Lepas tu yang ni cat je lah, cat kelabu balik macam tu. Yang lain tak ada masalah.